Maksudnya D. Aiman memiliki tepi jalan jarak dari Aiman ke rumah Selvi melalui Chin. Aiman ke rumah Selvi melalui Chin. Okey. Jarak dari rumah Aiman ke sini. Oh, maknanya sini sampai sini ini. Soalannya jarak dari rumah Chin ke rumah Selvi. Oh, nak cari sini. Oh, maknanya ini jumlah. Ini sebahagian, cari sebahagian lagi. Maknanya operasi tolak lah ni. So, 4 km 180 meter tolak dengan 2 km 320 meter. Okey, so buatlah laju dia. km 4 180 2 320. Okey, so ingat lagi sekali. km tak cukup sebab unit ni jangan ingat 10. Ini unit kilometer, pinjam 1000. Jadi jangan tengok 0,08, jangan tengok 180 tolak 320, tak cukup. Pinjam 1 kilometer, 1 kilometer sama dengan 1000. Maknanya tambahkan dengan 1000, jadi 1180 tolakkan dengan 320. Baru kita boleh tolak. Okey, sifar 6. 1 tolak 3 tak boleh. Cuba tengok nombor ni apa? 11 kan? 11 tolak 3, 8. 3 mana 1. So, jadi jawapannya ialah 1 kilometer 860 meter. Itu sahaja. Boleh faham? Okey, Alhamdulillah.